Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada satu filem yang akan keluar pada penghujung bulan Mei, di mana aku rasa filem ni agak menarik tapi macam kurang marketing tau. Teaser dan trailer dah keluar. Jom kita tengok dulu. Tuan Roslan dijumpai mati dalam bilik dia. Apa jadi ni? Tuan Roslan, dia dah meninggal. Heart attack. Tuan Roslan. Roslan Zainuddin mati bukan sakit jantung, tapi dibunuh. Oh, murder mystery. Kalau betul dia mati ke dia bunuh, kau cakap dengan aku. Siapa yang bunuh dia? Nadia, Tuan Kamal. Ikuan. Wah, banyak suspek. Macam mana tuan tahu ni kes bunuh? Syukri detektif lah. Yang ada dekat situ. Jadi semua orang ni ada motif untuk bunuh Roslan. Oh, Kamu ada syak atau rasa siapa-siapa yang nakkan Tuan Roslan ni mati? Sebenarnya memang ramai yang nak dia oh. mati. He's a Menarik. very good boss. Selalu ambil berat Banyak siapa suspek. kerja. Semua ada suspek. Semua ada Roslan motif. cinta Wah, ni pertama yang best. saya. Aku cuba bagi tahu apa yang aku nampak, tapi tak ada seorang pun percaya cakap aku. Jadi awak tersepit. Si bangsat tu yang berat memang patut mati tau. You dah buat Kan dah apa dengan tunjuk siapa perempuan tu? jenayah ni. Saya sendiri tersepit hidup dengan Roslan. Salah seorang daripada diorang cuba Sex scandal. sambung legacy Roslan. Itu je saya nak tahu. Panas balik. Apa lagi? Tak sedap lah macam. 29 Mei. Misteri bakal terungkai. Okay guys, itu tadi filem Balas Balik yang akan keluar pada penghujung Mei ni. Bagi aku, bila aku tengok trailer dia, aku teringat satu filem Hollywood ni, Knives Out. Sebab dia genre dia murder mystery. Okay, dari segi filem tempatan, jarang-jarang kita ada filem murder mystery. Aku recall balik antara movie murder mystery yang aku cukup minat, macam Siapa Bunuh Alice. Oh, ini siapa yang ada pada zaman aku ni, dia tahulah Siapa Bunuh Alice, Pisau Cukur. So all these murder mystery punya movie, yang mana aku dia bercorak detektif dan dia bercorak investigation. Aku suka this type of genre juga. Dan juga pilihan tempatan tak banyak keluar genre ni, tapi bila keluar ni aku rasa tertarik nak tengok. Kemudian dengan dia punya barisan pelakon dia, saudara Syukri Yahya, Tony Yusof tadi dah nampak macam aku rasa dia punya ensemble of pelakon tu pun hebat-hebat juga. So judging by this trailer dengan juga teaser yang aku dah tengok, aku rasa it's going to be a very exciting movie. Aku bukan apa, since aku dah tengok Blood Brothers, which is very very huge, very good punya movie. And then kita ada 6 Jelaka yang agak kelakar tapi tak ramai juga orang minat. And then kita ada baru lepas ni kita tengok Gayung. Gayung pun cerita dia a bit slow. So hopefully this movie dia boleh menaikkan balik semangat aku lah. Kan? Macam aku tengok Blood Brothers hari tu. So aku ada, boleh kata, high expectation for this movie. Hopefully dia tak disappoint lah. So bagi korang yang berminat dengan filem genre murder mystery investigation, aku syorkan korang check this movie dekat wayang. Jom kita pergi tengok kat wayang. Okay guys, itu tadi aku punya trailer reaction untuk movie Balas Balik. Sekiranya korang suka aku punya video, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan, dan juga bagi mereka yang belum subscribe, suri-suri atau subscribe ke DJ Zaid Channel. Sehingga kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.